Because bila you macam lain dari yang lain, orang macam diorang nak tu. Faham. Yeah, so I buat, and then I punya menu masa tu I tukar terus. Semua ada. I belajar macam to veganize more Malaysian cuisine. Macam dulu I buat macam asam pedas. Masa buat buffet tu macam ada asam pedas, masak lemak, like still Indonesian and Malay food, because my grandmother is Indonesian, my father is from Kedah. So macam I adapt both culture and introduce to the world to how veganism you can play around with Nusantara food. Okay. So jadi kalau kita nak cerita pasal Nusantara food kan, kalau biasanya dia ada banyak macam apa, daging ke bahan yang boleh kata bukan vegan. Macam mana kita nak kekalkan dia punya authenticity kalau kita jadikan dia vegan? Ada ke cara ke macam mana kita nak pilih bahan ke? Sebenarnya you kena tahu alternatif untuk setengah ingredient tu. Macam tadi saya cakap pasal texture makanan dengan rasa dia kan. Macam orang familiar, macam rasa macam vegan ayam macam mana rasa, atau vegan ikan. Contoh you kena, kalau you dah tahu cari the alternative ingredient, contoh macam ada orang guna macam kalau I nak buat ikan goreng kan, macam akan guna tahu dengan seaweed, marinate dia dan goreng, so dia macam adalah texture macam you know, dan ada juga rasa daripada seaweed tu kan. Ya, seaweed tu so ada rasa macam seafood lah.